Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Prof. Madya Dr. Muhammad Asimi bin Yaakob selaku pensyarah bagi subjek EPPM 3654 Pengurusan Pelabur dan Portfolio. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk volatiliti sejarah di Bursa Malaysia. Tujuan pembentangan ini adalah untuk menerangkan konsep volatiliti sejarah, kaedah penyeraan, kepentingannya kepada pelabur serta contoh aplikasi dalam pasaran saham Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Khairul Fazli bin Baik, nombor pelajar A196748. Definisi volatiliti sejarah. Volatiliti sejarah atau historical volatility merujuk kepada tahap turun naik harga sesuatu aset berdasarkan data harga lapau. Ia mengukur sejauh mana harga saham berubah dan dalam tempoh masa tertentu, sama ada secara harian, bulanan atau tahunan. Semakin besar turun naik harga, semakin tinggi nilai volatiliti sejarah. Dalam konteks pelaburan, volatiliti sejarah sering digunakan untuk menilai risiko, terutamanya bagi saham yang tidak stabil atau berharga rendah. Pada slide ini, kita dapat melihat hubungan antara pergerakan harga saham dan volatiliti sejarah atau historical volatility. Bahagian atas menunjukkan carta candlestick, iaitu pergerakan harga saham dari masa ke semasa. Bila harga bergerak secara agresif, sama ada naik atau turun dengan julat yang besar, ini menandakan bahawa ketidaktentuan harga adalah tinggi. Keadaan ini ditunjukkan pada bahagian kiri di mana pergerakan harga yang besar menyebabkan volatiliti sejarah berada pada tahap tinggi. Volatiliti sejarah yang tinggi menunjukkan risiko pelaburan yang tinggi kerana harga saham sukar dijangka dan mudah berubah dalam tempoh singkat. Sebaliknya, pada bahagian kanan slide, pergerakan harga adalah lebih kecil dan stabil. Ia menyebabkan volatiliti sejarah berada pada tahap rendah. Ia menunjukkan risiko pelaburan yang lebih rendah. Saham seperti ini biasa lebih sesuai untuk pelabur yang bersifat konservatif. Kesimpulannya, semakin besar dan kerap pergerakan harga saham, semakin tinggi volatiliti sejarah. Dan ini secara langsung mencerminkan tahap risiko sesuatu pelaburan. Kepentingan volatiliti sejarah adalah penting dalam pelaburan saham kerana beberapa sebab utama. Pertamanya, ia membantu pelabur menilai tahap risiko sesuatu saham berdasarkan pergerakan harga masa lalu. Kedua, maklumat volatiliti sejarah menyokong proses membuat keputusan pelaburan, sama ada pelabur perlu membeli, memegang atau menjual saham tersebut. Selain itu, volatiliti sejarah turut digunakan secara meluas dalam pengurusan portfolio, analisis pasaran serta perbandingan risiko antara saham dan sektor industri bagi membantu pelabur membentuk strategi pelaburan yang lebih seimbang dan berkesan. Formula dan kaedah pengiraan. Saya ingin menerangkan langkah pengiraan volatiliti sejarah secara sistematik. Langkah pertama, kita perlu mengumpul harga penutupan harga saham bagi tempoh tertentu, contohnya 20 atau 30 hari dagangan. Langkah kedua, kita perlu mengira pulangan harian ataupun daily return menggunakan formula pulangan harian. Yang ini harga hari ini ditolakkan dengan harga sebelumnya dan dibahagikan dengan harga hari sebelumnya. Pulangan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk peratusan atau nombor perpuluhan. Langkah ketiga pula adalah kita akan mengira sisihan piawai atau standard deviation daripada pulangan harian tersebut. Sisihan piawai ini menunjukkan sejauh mana pulangan harian menyimpan daripada purata. Langkah keempat pula adalah untuk mendapatkan volatiliti tahunan, sisihan piawai harian akan didarabkan dengan akar kuasa dua bilangan hari dagangan, biasanya 252 hari. Kesimpulannya, semakin besar sisihan piawai, semakin tinggi volatiliti sejarah dan ini menunjukkan risiko saham yang lebih tinggi. Saya ambil contoh pengiraan bagi Saudi Gold Berhad, di mana sebagai contoh saham Saudi Gold mengalami perubahan harga daripada RN0.010 kepada RN0.020 dan kembali kepada RN0.010.
Perubahan kecil dari segi nilai mutlak ini menghasilkan pulangan yang sangat besar dari segi peratus, iaitu tambahan 100% dan negatif 50%. Keadaan ini menyebabkan sisian piawai harian menjadi tinggi serta menghasilkan volatiliti sejarah tahunan yang sangat tinggi walaupun saham tersebut tidak semestinya aktif. Jadi interpretasi keputusan yang dibuat daripada keputusan ini dapat diperhatikan bahawa volatiliti sejarah yang tinggi tidak semestinya bermaksud saham itu berkualiti atau aktif. Bagi saham berharga rendah, perubahan harga kecil boleh menyebabkan lonjakan peratusan yang besar. Oleh itu, HB perlu ditafsir dengan berhati-hati terutama bagi saham ini. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi volatiliti. Antara faktor utama yang mempengaruhi volatiliti di Bursa Malaysia adalah polisi monetary Bank Negara Malaysia, prestasi ekonomi domestik, harga komoditi global, kestabilan politik, sentimen pelabur asing. Faktor-faktor ini boleh meningkatkan atau mengurangkan turun naik pasaran. Kelebihan dan kelemahannya, sebetulnya kelebihan volatiliti sejarah ialah mudah dikira berdasarkan data sebenar sesuai untuk analisis awal risiko. Namun kelemahannya pula adalah tidak meramalkan masa hadapan, kurang sesuai untuk saham tidak aktif, sangat sensitif kepada tempoh data. Dan kesimpulan yang dapat dibuat adalah volatiliti sejarah merupakan alat penting untuk menilai risiko pelaburan. Namun bagi saham PNI di Bursa Malaysia, nilai HB ataupun volatiliti sejarah yang tinggi perlu ditafsir secara berhati-hati. Pelabur disarankan untuk menggabungkan volatiliti sejarah dengan analisis fundamental dan teknikal sebelum membuat keputusan pelaburan. Dan sebagai penutupnya, saya akhiri pembincangan ini dengan ucapan terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Muhammad Hashimi bin Yaakob atas bimbingan dan perhatian yang diberikan. Sekian, terima kasih.